video yang kemudiannya sama ada dihantar oleh AI ataupun organic video. Organic video ni adalah, kalau di Indonesia ulama ni dah benci Iran lah. Secara Amerika tak hasut pun mereka telah mengeluarkan fatwa bahawa Iran yang berada di bawah Ali Khamenei dan juga IGRC adalah Iran yang didokong oleh Imam 12, dan mereka adalah Iran yang akidahnya terkeluar daripada Islam. Berbeza dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Ni Aziz. Dalam apa jua keadaan, kena pasti Iran ini kita sokong dari segi politik. Akidah dia tolak kemudian. Kerana pada masa sekarang, keutamaan Iran inilah yang sanggup berperang dengan Amerika dan Israel untuk membebaskan saudara kita, orang-orang Palestin Sunni. Saya jelaskan dulu bagi tuan-tuan faham. Pendirian Haji Hadi bukanlah tentang Iran akidah. Dia tak nak sampai ke situ kerana keperluan utama adalah mengikut Iran politik. Di mana dari segi fiqh alawiyah, kerana Iran politik inilah saja yang ada senjata, Iran politik ini saja yang berani berperang dengan Amerika, kita kena sokong dia. Kerana Iran politik inilah yang mampu berperang bagi membantu Palestin. Kerana kita orang-orang Sunni tak mampu memiliki senjata dan tak bersedia dari segi persenjataan untuk memerangi. Jadi dari segi politik, kita ambil menyokong Iran ni. Kalau besok yang berperang dengan Amerika ni adalah negara Greece, kita sokong Greece. Dari segi politik, walaupun Greece ada Kristian Ortodok, kalaulah berlaku perang. Kerana serangan Greece ke atas Amerika akan mengajar Amerika tentang mereka bukan lagi polis dunia yang boleh menyokong sesiapa. Kalau berlaku perang besok di antara Perancis dan Amerika, kita sokong Perancis. Kerana melemah, kalau Perancis ini menjadi kuat, dia akan melemahkan kuasa Amerika, menjadikan Amerika bukan polis tunggal. Ini saya nak jelaskan. Tapi oleh kerana perbahasan yang lebih sentimen, kerana kita, katalah saya stream dengan tuan-tuan, kita buka idea. Tapi 23 juta umat Islam yang ada di Malaysia, dia adalah sentiment driven. Kalau bawa aja kepada dia, kamu perang dan biarkan orang Iran ini dimusnahkan, kamu tak ada masalah sebab dia bukan Islam. Dia dah jatuh Syiah Imam 12. Yang mana secara akidahnya terkeluar pada Islam. Kita ni tak faham. Perbahasan sokong Iran kerana kedudukan politik. Kita tak mahu sampai lagi perbahasan yang dah lama kita berkelahi dengan dia. Ketika negara ini aman. Kerana mereka kita anggap terkeluar daripada pandangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini benda yang tuan-tuan kena jaga. Dan pandangan-pandangan ni pula datang daripada ulama yang ekstrim di Indonesia. Yang banyak mensyarahkan hal ini di atas sentimen kebencian. Tapi kita tak berada pada tahap seteruk itu kerana daripada dulu Syiah yang ada di dalam negara kita ni tak pernah diapi-apikan oleh ulama kita untuk kebencian yang sedemikian rupa. Kerana negara kita lebih kecil, ulama-ulama kita mempunyai pandangan yang lebih sederhana, dan ulama-ulama kita lebih ditertibkan oleh pandangan Imam Syafi'i. Maka ketertiban yang kita pegang adalah tidak mudah untuk mengkafirkan orang dan tidak mudah untuk merosakkan satu pandangan tanpa melihat fiqh alawiyah dia. Jadi dalam keadaan sekarang fiqh alawiyah dia, kita tak masuk dalam akidah dengan hal orang-orang Syiah ini. Kita masuk dalam satu adalah politiknya. Kerana inilah kuasa yang ada di Asia Barat yang mampu berperang dengan Amerika dan Israel demi Palestin. Akidah rosak saya cerita dekat tuan-tuan sama. Saya tanya dekat tuan-tuan kan, akidah rosak. Dulu tuan-tuan selalu tanya, kenapa Israel tak membantu Palestin? Kenapa Rusia tak bantu Palestin? Rusia komunis. Rusia bekas negara komunis, dan Rusia moden adalah Rusia yang bukan Islam. Tuan-tuan kata rosak akidah kan. Kemudian tuan-tuan kata pula, kenapa kita tak minta tolong Cina? Cina adalah negara komunis, agama adalah candu. Cina membunuh dan menghukum 10 juta orang-orang Uyghur dalam penjara terbuka yang satu hari nasib dia sama macam Gaza. Jadi tuan-tuan kena faham rosak akidah ni, bukan akidah dia rosak. Selagi kita pergi semayang, kita selesai akidah kita sedang bercakap tentang fiqh politik. Macam saya cerita dekat tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pergi ke Amerika dan kemudian tuan-tuan kena tinggal di Amerika, dan di tengah-tengah budaya orang minum arak, masih ada ruang untuk tuan-tuan bersolat. Maka tuan-tuan kata, kalau tinggal di Amerika untuk mencari rezeki, walaupun negara ini membenarkan zina, rezeki yang tuan-tuan cari itu kalau halal. Tidaklah terbabit tuan-tuan sedang mencari zina. Tuan-tuan pergi Amerika jadi doktor, dikelilingin hospital tersebut penuh dengan zina, penuh dengan maksiat. Doktor-doktor tersebut terlibat dengan maksiat. Tapi tuan-tuan adalah doktor Islam yang bekerja menyelamatkan orang yang tak terlibat dengan doktor yang lain dan tak pergi pada maksiat. Maka rezeki yang tuan-tuan cari adalah halal. Tuan-tuan kena faham fiqh tu. Jangan masuk rosak akidah seolah saya sedang mengatakan perlu Iran untuk rosak akidah. Saya tak mau melenting kerana 17 orang dekat FB nasihatkan saya, integriti dan fungsi saya sini adalah bagi orang faham. Mana-mana orang masuk dengan provokatif, mereka kata lepaskan lagi. Kesian. Sebab 1-2 orang yang mengganggu menyebabkan beribu orang yang sedang nak mendengar penjelasan akademik yang sangat baik ini terjejas.